Alhamdulillah, kita dah siapkan dah enjin tengah ni. Hari ni kita nak pasang head block dia untuk di bahagian depan ni. Untuk piston, Ayung dah siap potong dah ni. Sebab apa, diameter dia besar kan, ada sangkut ekor kan, jadinya kita potong. Dan kemudian tu dia punya apa, dia punya bibir piston ni Ayung potong sedikit. Okey, sekarang ni Ayung nak pasang enjin depan ni. Untuk head kita dah siap dah. Untuk head kita dah siap. Cam menggunakan cam custom. Okey, cam menggunakan custom. Yang dalam ni semua kita dah tukar baru. Nampak tak tu? Yang dalam ni semua kita dah tukar baru. Okey. Kita dah siap footing. Sekejap je. Agak nampak dah. Sebab Ayun ni duduk sebelah kamera ni. Okey. Head 24 28. Okey, untuk rantai kecil, Ayun dah beritahu kan, Ayun pakai rantai kecil 110 90 mata. Kejap je. Rantai kecil kita pakai 90 mata. Untuk bahagian depan ni semua baru. Okey, ni skru pun yang tukar baru. Sebab apa kita skru, korang dah tengok kan, tak tahu skru apa masuknya. Untuk apa, untuk tutup ni semua tukar. Semua yang tukarkan baru. Kejap, mana dia boleh tutup. Okey, nampak tak ni? Aduh, susah juga buat kan. Dah lama tak buat depan kamera, belakang kamera ni. Agak nampak lah. Jangan kan dah edit kan, dah tak nampak separuh. Dia tutup pun tukar baru. Skru. Skru pun baru. Bahagian kunci dululah skru kan, 4 biji ni takkan apa skru ni nak tengok kan. Sekejap je. Susah sebenarnya buat belakang kamera ni. Dulu yelah, dah lama tak buat kan. Dulu senang. Sekarang rasa susah lah buat belakang kamera ni. Alhamdulillah, kita dah siap dah pasangnya depan ni. Dah siap dah. Tinggal Ayung lepas ni Ayung nak dial. Dah pasang dah piring. Dah pasang piring untuk dial. Untuk set rantai kecil ni kita pakai rantai kecil 110 90 mata. Rantai kecil one set. Kita pakai 110. Siap roller dia apa semualah. Kemudian tu dah siap pasang depan ni. Ayun dial dulu. Depan dial ni dah hampir siap lah. Kemudian tu kita nak pasang di bahagian apa tu, cover clutch dia. Kemudian tu dah siap lah. Kita tengoklah macam mana kan, sama ada kita dapat belanja ataupun tidak bunyi enjin ni. Untuk cam custom ni memang kita kena dial lah untuk dapatkan apa ni, bacaan yang lebih cantik. Okey. Lepas dah siap ni, nanti kalau ada rezeki kita nak dengar bunyi enjin dia ni, Ayung masukkan dalam konten. Alhamdulillah, Ayung dah siap dah pasang di bahagian depan ni. Ayung dah siap dial apa semua kan. Cover semua Ayung dah siap pasang. Cover ni pun kita tukar baru. One set depan ni kira barulah. UFO ni tak adalah baru, lama kan. Okey, kemudian tu kita nak pasang di bahagian sini. Bahagian dia punya magnet. Dia punya apa? Dia punya magnet coil. Kemudian tu kita pasang tutup ni. Pasang tutup dia ni. Baru nampak kemas. Tutup dia ni ada jual, getah dia ni kan. Okey. Dah siap pasang tutup. Kemudian tu kita nak pasang di bahagian magnet. Okey. Ni one set semua baru. Sebentar ya.
nak sengetkan sekejap enjin ni. Okey, kita nak pasang di bahagian sini. Kita nak pasang apa? Kita nak pasang magnet dia ni. Harap magnet ni okey lah ni kan, tapi tengok pun macam tak tahulah ni. Kita tak beranilah nak tukar ke apa ni kan. Sebab apa, kita kena test dulu magnet dia ni. Dia punya apa? Dia punya coil ni. Kita sapu gam. Lepas tu kita pasang. Kejap ya, sapu gam dulu. Jadi kan kita pasang. Okey, sekarang ni kita nak pasang sampai sini. Kita pasang belah kelas ni. Kejap. Nak cari dia punya tu. Dia punya barang. Okey. Kita pasang belah ni. Okey. Dan tu ni sebab apa kita casing baru kan. Ni oil seal. Kan kita nak pasang oil seal dia. Ni kita nak pasang mangkuk kelas dia punya barang. Okey, kejap. Tunjukkan. Ini bintang dia ni. Okey, sebentar je. Okey, ni bintang dia. Nampak lah tu. Ni dia punya tempat lock lah ni. Kejap, tak lah. Mana ni? Okey, sekarang kita nak pasang bintang dia ni. Kita pasang skru dulu. Sebentar je. Oh, baik calau ni. Kita pasang ni dulu. Kalau kita beli mangkuk belah kelas ni, tutup kelas ni, dia apa ni, benda ni semua dia jual asing. Ni skru lain. Dia punya bintang pun lain. Okey, kemudian tu kita masukkan ni, nampak ni. Dia punya penahan ni. Nampak? Ni masuk sini. Okey. Nampak tu. Supaya dia ni tak bergerak lah. Kemudian tu kita masuk. Kejap je. Keluarkan dulu. Skru dia dengan o-ring dia. Ni nampak ni o-ring dia ni. Ni o-ring dia dulu. Kita masuk o-ring dia. Nampak tu, dia duduk dalam dia punya tempat o-ring tu kan. Lepas tu wasir. Dan juga skru. Okey. Yang ni untuk adjust apa? Untuk adjust clutch lah. Sama ada dia boleh free ataupun tidak. Okey. Kemudian tu kita pasang gasket. Dan juga tutup. Ni dah. Sekejap, yang tengok dulu. Okey, ngam. Jangan lupa center bush. Center bush dah pasang 2. Okey. Juga lepas tu kita tutup dia. Kita tutup pasal nak cek skru. Dah siap lah. Dah siap lah. Ngam-ngam tutup. Kita pasang o-ring. Semua dah siap. InsyaAllah nanti Ayung Ayung kalau motor sampai ke apa nanti, kita belanja buji. Ni kita nak cek skru. Lepas tu dah siap.